Dan kita akan kongsi kepada anda seterusnya berkaitan dengan lukisan di Labuan. Ini berkaitan dengan kraf tempurung teratak hijau. Nak saksikan? Ayo kita bersama-sama. Silakan. Terletak di Kampung Tanjung Aru, teratak hijau kraf milik Abdul Ghani Nikmat dan isterinya Khatijah Aziz antara pengusaha menghasilkan produk kraf tangan di Labuan. Awalnya, Abdul Ghani hanya ingin memenuhi permintaan isterinya yang inginkan pasu daripada tempurung kelapa. Beliau mula mempelajari teknik penghasilan kraf secara dalam talian. Bila saya tengok saya nampak burung hantu. Jadi burung hantu saya try buat sekali. Saya try buat jadi. Sekali buat jadi. Sekali bila buat tempurung tu saya cari satu mercu tanda Labuan. Jadi saya buat satu-satunya. Inilah sebab saya inspirasikan tempurung tapak ni sebagai pulau ni. Ini kelapa. Sebabnya dulu Labuan ni memang pengeksport kelapa. Jadi saya jadikan benda ni salah satu produk daripada teratak hijau lah. First product. Kreativitinya terus berkembang sehingga menghasilkan lebih 30 produk perhiasan, kegunaan dapur, replika dan pelbagai lagi. Walaupun tidak menjadikan pembuatan kraf tangan tempurung sebagai punca pendapatan utama, namun masa-masa terluang sering diisi dengan aktiviti menyiapkan tempahan sama ada daripada orang perseorangan untuk pameran maupun tempahan agensi kerajaan. Lebih manis apabila kraf tempurung yang dihasilkan dijadikan cenderamata Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia yang mencemaduli menyantuni komuniti di Labuan tahun lepas. Alhamdulillah lah, pertama kali kami mengikuti dan pertama kali juga kami diterima kami punya hadiah tu. Jadi kami bersyukur sangat diterima oleh Permaisuri Agong. Punya feel tak pernah lagi rasa macam dihargai betul-betul lah. Jika Abdul Ghani mencurah kreativiti dengan kraf tempurung, isterinya Khatijah Aziz pula menghasilkan kraf tangan berasaskan kertas dan plastik sampah. Minatnya terhadap seni kraf bermula selepas mengikuti kelas kemahiran seni tangan di Kemas Labuan. Dan bila saya jumpa kepada tenaga pengajar dan dia cakap luluslah dengan saya punya seni tu, kemas apa semua daripada awal-awal pembuatan lah, barulah saya kira mahir lah. Baginya, walaupun sukar, namun ia satu kepuasan. Khatijah mampu menghasilkan variasi kraf tangan berbentuk bunga-bungaan. Satu keunikan sebab plastik sampah untuk buat ni memang sangat rumit. Sebab plastik tu kita akan setrika, kita akan bentuk, kita akan potong, kita akan bakar lagi dengan api untuk dapatkan satu bentuk lekuk yang menarik. Yang memang mencabarlah saya punya kemahiran dekat situ berbandingkan dengan kraf tangan kertas. Itu yang buat saya tertarik sangat. Replika berbentuk pulau dan pokok kelapa mampu menjadi antara produk kraf tangan yang membawa identiti wilayah Persekutuan Labuan. Harap-harap pada semua pengusaha pembuat-pembuat kraf tangan di Labuan ni bersatu untuk mengeluarkan, mengekspos kraf tangan hasil Labuan dah. Sebabnya di Labuan ni kalau dikirakan banyak pembuat kraf tangan yang hebat-hebat, tapi oleh kerana kurang pendedahan keluar, jadi harapan kami inilah orang-orang tempatan sendiri keluarkan hasil sendiri daripada pokok kelapa, daripada buluh, daripada apapun pembuatan di Labuan ni, kalau boleh keluarkan. Keunikan teratak hijau kraf juga boleh menjadi antara tarikan pelancongan di pulau ini. Rohania Ramli untuk Cerita Pagi dari Labuan.